Komited dalam memperkasa peranan wakaf korporat sebagai pemangkin ekonomi ketiga negara, Wakaf An-Nur Corporation Berhad buat julung kalinya menganjurkan inisiatif Wakaf Dialog melalui Muzakarah Wakaf 1.0. Bertemakan transformasi wakaf, ijtihad dan inovasi, program itu menjadi platform perbincangan ilmiah 17 tokoh terkemuka dalam memperkukuh agenda wakaf. Muzakarah bersempena ulang tahun ke-25 Wakaf An-Nur ini berjaya menghimpunkan lebih 350 peserta dalam usaha memperkasa wakaf sebagai sektor sosioekonomi lebih mampan, inklusif dan berdaya saing. Dalam muzakarah kali ini kita melihat wakaf bukan sekadar dilihat dari sudut syariah ataupun agama sahaja, tetapi kita melihat wakaf ni adalah merupakan salah satu platform ekonomi dan keuangan. Malah kalau diuruskan dengan baik, wakaf adalah antara platform terbaik dalam membantu ekonomi ketiga. Selama 2 hari penganjuran, muzakarah berkenaan merumuskan 11 resolusi penting termasuk memperkukuh tadbir urus wakaf, memperkasa peranan mutawali serta membangunkan wakaf berpotensi tinggi melalui kolaborasi strategik antara kerajaan, korporat dan ahli akademik. Yang pertama, resolusinya adalah untuk nak memperkasakan institusi wakaf ini supaya kita menjadi nadi utama dalam membangunkan sektor ekonomi ketiga. Itu antara yang pertama. Yang keduanya, banyak cadangan dan inovasi-inovasi wakaf yang baru yang telah dicadangkan dan dibincangkan secara detail dalam muzakarah kali ini, dan ini kita masukkan dalam resolusi kali ini. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang hadir untuk merasmikan majlis penutupan itu turut memaklumkan bahawa Pelan Induk Wakaf Nasional PIWN kini dalam fasa akhir penyediaan sebagai kerangka panduan utama pembangunan wakaf negara.